Cikgu, ya Hari. Semalam saya pergi gym. Kamu exercise ke kat sana? Saya kerja kat sana. Bekerja? So, macam mana kerja kat sana first time? Dah berhenti dah pun. Berhenti? Kenapa kamu berhenti? Taklah cikgu, saya rasa suasana dekat gym tu macam tak sesuai je dengan keadaan saya. Salah ke saya cikgu sebab saya cepat sangat give up? Dia bukan tentang betul atau salah Hari. Dia tentang adakah kamu give up. Mungkin kamu give up daripada kerja dekat sana, tapi adakah kamu give up daripada mencari kerjaan? By the way, gym tu dekat mana? Cikgu pun teringin juga nak bina badan ni. Dekat tingkat 2, Azmi Tom Yum Cafe, Taman Pelangi, Pulau Pinang.